Buka puasa dengan dinosaur, ada 25 pilihan menu serendah RM38.90 je seorang. Yang kita orang pergi ni Food Tree dekat Glen Mary Shah Alam, tapi dia ada juga dekat Times Square KL. Restoran ni ada sijil halal JAKIM. Budak-budak mesti suka sebab daripada luar sampai ke dalam penuh dengan dinosaur yang bergerak-gerak. Lepas tu sementara tunggu waktu buka puasa tu, budak-budak memang selalunya bosan sangat-sangat. Tapi dekat sini dia orang ada aktiviti. Boleh mewarna dulu ataupun pergi taman permainan. Nak main dekat taman permainan ni jangan risau, free je. Buka puasa dekat sini bukannya buffet tapi ada set khas untuk Ramadan ni. Sebenarnya dia lagi okey pada buffet sebab dia orang masak khas untuk kita. Order dulu baru dia orang masakkan, so dapatlah panas-panas lagi. Selalunya buffet tu ada yang dah sejuk dah sebab masak awal sangat. Set dia macam ni. Kalau datang lagi ramai, lagi murah. Kalau 389 tu korang bahagilah dengan 10 orang, dapatlah harga RM38.90. Total ada 25 lauk. Kalau datang 10 orang boleh pilih 16 menu. Tapi sebab kita orang datang 3 beranak je, kita orang order set yang 2 orang ni. Nampak macam sikit, tapi bila dah tambah nasi, air, complimentary bubur, banyak juga. Kita orang order ni ayam masak merah, sambal udang, daging masak hitam dengan sayur kobis goreng. Ada banyak lagi pilihan lauk yang memang ramah mata nak pilih. Bulan puasa ni boleh juga kalau nak buat event macam birthday. Kalau dah bulan puasa pun boleh buat, apatah lagi bulan lain. So kalau korang nak bawa anak makan dengan dinosaur macam ni, boleh datang dekat Food Tree. Ada dekat Glen Mary Shah Alam dengan Berjaya Times Square, Kuala Lumpur.